Salam semua. Terima kasih sebab singgah tengok video ni. Hari ni kita sembang pasal asas pelaburan. 4 hukum mudah yang ramai orang salah faham. Nombor 1. Bila kita beli saham, sebenarnya kita jadi pemilik sikit dalam syarikat tu. Bukan beli sebab orang kata, bukan beli sebab tengah panas, tapi sebab kita faham apa bisnes dia. Nombor 2. Lagi tinggi potensi untung, lagi tinggi juga risiko dia. Dalam saham ni, untung besar bukan janji, tapi peluang yang datang bila kita sanggup ambil risiko yang betul. Nombor 3. Pasal letak modal. Jangan ikut cara orang. Jangan tiru portfolio siapa-siapa. Kita kena tanya diri sendiri je, kalau saham jatuh, kita okey tak? Kita boleh bertahan tak? Itu yang penting. Nombor 4. Tujuan labur bukan nak kejar paling untung, tapi nak pastikan peluang berjaya tu tinggi. Lagi stabil kita buat keputusan, lagi lama kita boleh stay dalam market, lagi cerah hasil jangka panjang. Ingat ya, ni cuma perkongsian ilmu AM, bukan nasihat peribadi. Saham ada risiko, jadi kaji dulu baru buat keputusan. Kalau anda suka topik macam ni, tekan follow. Kita belajar sama-sama. Terima kasih semua.